Okay guys, Assalamualaikum. So, hari ini kita kembali dalam channel saya. Untuk video ini dalam episod 7, iaitu dapat customer yang baik. Sebelum mula, pastikan tekan subscribe yang ada dekat platform supaya saya dapat meningkatkan prestasi dengan lebih baik. Untuk episod kali ini, aku nak cerita sedikit pasal pengalaman aku masa buat cedok. Ada satu customer ni, mula-mula aku ingatkan macam biasa je. Tapi lepas apa yang aku lihat, aku rasa customer ni memang boleh tahan baik. Memang baik lah, senang cerita. Okey, cerita dia masa aku dapat order. Satu order dekat satu kawasan kedai makan, aku tak ingat. Lepas tu aku hantar lah order macam biasa dekat customer. Lepas aku ambil makanan, aku terus hantar dekat location. Masa nak sampai tu dekat area Kajang tak silap aku hantar location dekat satu apartment residence, apalah aku tak ingat. Tapi kat situlah aku kena hantar. Nak dijadikan cerita, tempat tu aku tak boleh nak naik atas. Sampai kat kawasan guard tu, nak masuk memang tak boleh nak naik. Sebab waktu tu time aku nak masuk, nak register, aku tak boleh masuk. Sebab aku kena ada physical lesen punya physical lah. Sekarang kan online lah, sekarang pakai online, physical tak ada. So aku call lah customer tu, so turun nak ambil, memang tak boleh nak hantar. Yang jadi halnya customer tu tak jawab langsung call aku. Lepas tu aku message tak jawab pun. Nak dijadikan cerita, aku tunggulah. Tunggu. Aku ingatkan dia nak pergi toilet ke apa. Sangka baik. Sebab kalau aku cancel, akaun aku memang terus kena ban. Memang aku tak boleh bawa. Lepas tu sampai 20 minit aku tunggu. Macam gampang. Untuk lebih confirm lagi, aku call lah. Untuk last kali aku call, dia tak angkat first tu. Yang kedua aku call lagi, dia tak angkat. Kali ketiga aku call, tak angkat juga. So aku geram lah, sebab dah 20 minit aku tunggu. Lepas tu aku nak suruh guard jagakan makanan dia. Dia kata kena call dulu customer, kena tanya dulu. Time tu aku fikir memang tak ada common sense langsung tu. Lepas tu tak silap aku, dalam berapa minit tu baru dia call aku. Nak dijadikan cerita, dia ada meeting. Lepas call tu dia kata dia minta maaf sebab ada meeting, ada urusan. Lepas tu tak reply call aku. Dalam hati aku memang aku sabar je lah, nak buat macam mana kan. Kalau sekalipun busy pun, tolonglah at least message ke, letak dulu noti, bagi tahu rider macam mana. Jangan senyap je. Dalam waktu call tu dia kata letak kat guard. Aku macam lah, kenapa tak dari awal je aku letak? Kenapa nak sampai call? Kalau dah boleh letak, baik letak je kat guard. Tak payah aku nak kena call bagai. Sebab guard tu kata kena call dulu baru boleh bincang. Aku macam bengong jugalah aku tengok kan tempat ni. Selamat lah aku tak ingat tempat tu. Entahlah, malas aku nak fikir. Okey, lepas habis tu guard kat situ boleh sengih-sengih kat aku. Aku macam, apa benda tu? Aku kerja nak hantar, nak cepat, nak dapatkan order lagi. Lepas tu dia kata dia buat kerja lah, itulah, kena ikut prosedur lah. Okey lah, semua tu dah habis. Lepas tu masa aku nak gerak tu, dia WhatsApp aku, yang customer tu, dia minta QR kat aku. Aku macam, kenapa dia minta QR? Lepas aku tanyalah kenapa. Dia kata nak bagi tips. Sebab tunggu lama sangat rider ni, kesian lah. Aku macam, okey lah. Aku fikir dia nak bagi berapa. Lalas aku tengok kat bank aku, 30 dia bagi. Aku macam, bapak best yang. Sebab padahal bukan aku tunggu sejam lebih pun, 20 minit je aku tunggu. Tapi nak buat macam mana kan, rezeki. Sebab situasi macam ni pun aku pernah hadap juga. Ada yang bagi tips, bagi RM1-2 macam tu lah. Tapi yang ni first time aku dapat. Memang hebat lah dapat customer macam ni. Tapi kalau ikutkan sebenarnya, aku okey je. Kau nak bagi berapa ke, kau nak buat apa, janji kau minta maaf kan. Lain kali jangan buat lagi. Kau message dulu sebelum nak order makanan. Tak adalah menyusahkan rider. Tapi bagi aku hebat lah kalau dapat RM30 ni. Tapi mungkin bagi aku, sebab dia tengok rider ni bersungguh-sungguh cari duit kan, dia rasa bersalah lah. Sidai lama rider 20 minit. Bila dia bagi tips macam tu, dapat ringankan jugalah beban rider. Tapi ikutkan berbaloi tu, memang berbaloi sangat RM30 tu. Sebab waktu tu aku dapat berapa je tentu hantar, RM7-8 je. Campur sidai kat kedai, campur sidai kat situ, kira okey lah dapat RM30. So cerita dia, kalau korang sebagai customer kan, nak order apa-apa dekat rider kan, order makanan, lepas tu rider hantar, korang buat taik macam tu, tolong alert lah. Lain kali jangan buat macam tu.
Kalau nak buat macam tu, kau kena sediakan duit sikit. 30-40 baru kita orang layan. So itulah cerita yang aku nak sampaikan. Habislah episod 7. So kesimpulannya daripada cerita ini, customer-customer yang order dekat rider ni, tolonglah ambil cakna. Janganlah buat macam tu, kesianlah pada rider. Itu kira okey lagi lah dia buat macam tu. 20 minit pun tak ada lama sangat. At least dia dah buat tanggungjawab dia sebagai seorang customer. Dan apa-apa pun, itu je lah cerita untuk episod 7. Untuk video akan datang nanti, saya akan bahaskan lebih lanjut. Dan sekiranya kalau ada pertanyaan ataupun soal jawab, boleh tekan di ruangan komen dan ceritakan pengalaman apa yang korang rasa selama ni korang dapat tips berapa. Kan, macam aku ni paling banyak 30. Kalau korang dapat berapa kan? Mungkin korang dapat 100, siapa sangka. Dan itulah, jangan buat kerja berat-berat sangat, biasa-biasa sudahlah. Kalau nak buat hari-hari, buat biasa-biasa je. Itu sajalah daripada cerita ni. Terima kasih kerana menonton. Bye.